Selepas je Minato ni habis akademi semua tu, lepas tu dia ni pun dah jadi Jonin, dia pun telah berkahwin dengan Uzumaki Kushina, yang mana Kushina waktu tu ialah Jinchuriki untuk Kyuubi. Minato ni pun telah ditugaskan untuk mengetuai pasukan yang dianggotai oleh Uchiha Obito, Hatake Kakashi dengan Rin. Aku boleh cakap kumpulan diorang ni serupalah macam Team 7 yang diketuai oleh Hatake Kakashi nanti. Dengan Rin ni serupa macam Sakura, yang Uchiha Obito tu aku boleh cakap semirip macam Uzumaki Naruto, yang Hatake Kakashi ni macam Uchiha Sasuke. Sewaktu dia mengetuai pasukan tersebut, Minato ni pun telah ditugaskan oleh Hokage ketiga untuk bantu Kakashi ni reda lah, macam move on atas kematian Hatake Sakumo. Selepas dia melatih diorang semua ni, Minato ni nampak lah ya potensi Kakashi ni memang cukup tinggi. Walaupun waktu tu Kakashi ni muda lagi, kecil lagi lah, kita cakap tak matang tu boleh jugalah, tapi level dia ni waktu tu ialah peringkat Jonin. Okey, ni antara part favourite aku lah. Ketika Konoha terlibat dalam perang dunia shinobi yang ketiga, Minato ni telah ditugaskan dalam satu misi dengan kumpulan dia. Ada satu part ni diorang terpaksa berpecah, dan Minato ni percaya akan kemampuan Kakashi ni. Dia telah memberi tanggungjawab dekat Kakashi ni sebagai ketua waktu tu. Disebabkan Kakashi waktu tu dia dah menjadi seorang Jonin, dan dia ni memang bolehlah handle shinobi yang cukup kuat. Minato ni pun telah bertarung dengan 1000 shinobi Iwagakure, dan beliau juga telah berjaya menewaskan mereka semua. Disebabkan kejadian tersebut, Tsuchikage yang ketiga telah pun bersetuju untuk menerima perjanjian damai. Kiranya efek after pertarungan Minato dengan 1000 shinobi tu memang cukup besar lah. Part tu memang menunjukkan lah yang level Minato ni bukan biasa-biasa. Tapi yang sedihnya, Minato ni tak sempat untuk membantu kumpulan dia, sehingga menyebabkan Uchiha Obito telah pun terkorban waktu tu. Guys, kalau korang ni fan-fan anime, kalau korang tengah cari baju-baju anime yang cantik sebagai contoh macam anime Solo Leveling, Uchiha, Naruto, One Piece, Kaiju nombor 8 dan macam-macam lagi, ataupun korang nak cari hoodie anime yang cantik, Attack on Titan pun ada, korang boleh terus je order dekat tag Shopee yang aku ada letak dalam video ni. Okey, harga murah, lepas tu padu.